Pernah tak anda terfikir macam mana dua orang yang buat kerja yang sama boleh dapat hasil yang sangat berbeza? Hari ini, jom kita selami kisah sepasang kembar untuk bongkar satu rahsia besar yang sebenarnya tersembunyi dalam hati kita semua. Cuba fikir sekejap. Pernah tak anda buat kerja sama macam kawan, usaha pun lebih kurang je, tapi hasil yang anda dapat tu rasa lain sangat? Simpan soalan ni baik-baik sebab jawapannya ada dalam cerita kita sekejap lagi. Okey, jom kita kenal dulu dengan watak utama kita. Hasan dan Husin, kembar seiras umur 7 tahun. Muka memang sama, tapi perangai, ya Allah, macam langit dengan bumi. Walaupun nampak macam photostat, personaliti diorang ni memang kontra habis. Hasan ni jenis pendiam, suka buat hal sendiri. Husin pula, yang ni memang riuh, suka bercakap dan paling penting, dia suka bila semua orang tengok apa yang dia buat. Okey, ceritanya bermula pada satu pagi Sabtu. Ibu mereka yang kita panggil Umi ada satu tugasan mudah untuk si kembar ni sebelum dia dan ayah nak ke pasar. Satu tugasan ringkas je, tapi inilah yang akan uji mereka berdua. Umi minta tolong mereka kemaskan ruang tamu dan sebagai ganjaran Umi janji akan bagi upah. Dengar tak? Upah. Perkataan inilah yang jadi permulaan segalanya sebab ia akan dedahkan niat sebenar dalam hati masing-masing. Jadi, bila ada tugasan yang sama dan janji upah yang sama, macam mana agaknya cara mereka buat kerja tu? Kat sinilah kita akan nampak perbezaan paling besar antara Husin dan Hasan. Husin, dia punya semangat lain macam. Terus dia capa penyapu. Dalam kepala dia cuma ada satu je. Kena buat kerja paling cepat, paling nampak hebat supaya nanti upah dia mesti paling banyak dan semua orang puji dia. Tapi dalam hati Hasan, lain pula ceritanya. Dia tak fikir langsung pasal duit atau pujian. Dia cuma nak tolong Umi yang penat, nak bagi Umi gembira. Dia harap dengan tolong Umi, Allah akan sayang dia. Nampak tak beza tu? Maka Husin pun mulalah bekerja dengan gaya kelam kabut. Dia sapu laju-laju, tolak semua habuk bawah sofa. Kadang-kadang penyapu tu dibuat main macam gitar. Boleh bayang tak? Janji nampak macam buat kerja kan? Hasan pula, dia buat kerja senyap-senyap. Tapi teliti betul. Bukan setakat sapu. Dia lap habuk kat rak buku. Dia susun komik elok-elok. Dia kutip mainan masuk dalam bakul. Setiap benda dia buat dengan cermat dan ikhlas. Akhirnya, Umi dan ayah pun pulang. Inilah masa yang ditunggu-tunggu. Masa untuk dapat ganjaran. Husin dah tak sabar dah tu. Tapi, apa yang jadi lepas ni memang di luar jangkaan dia. Belum sempat Umi dan ayah letak barang, Husin dah lari dulu. Umi, ayah, tengok. Husin dah siap kemas satu rumah. Dia cakap dengan bangganya sambil tangan dah tadah tunggu upah. Ayah mereka tersenyum, lalu keluarkan dompet. Dia bagi upah pada kedua-duanya. Seorang dapat RM5. Yang lagi seorang pun dapat RM5. Sama rata. Okey, nampak macam adil kan? Tapi, di sinilah kuncinya. Ganjaran kat dunia memang sama, RM5. Tapi, ada satu lagi ganjaran yang mata kita tak nampak. Untuk ganjaran akhirat, Husin tak dapat apa-apa. Kosong. Tapi Hasan, dia dapat pahala dan kasih sayang Allah. Ganjaran yang tak ternilai kan? Mesti Husin pun hairan. Kenapa jadi macam ni? Kerja dah buat, penat pun sama. Jadi, apakah rahsia di sebalik perbezaan ganjaran ni? Ayah mereka pun terangkan dan rahsianya cuma satu perkataan yang sangat berkuasa. Rahsianya ialah niat. Apa benda sebenarnya niat ni? Senang cerita, niat ni adalah kenapa kita buat sesuatu. Ia adalah tujuan sebenar yang tersembunyi jauh di dalam hati kita. Bukan apa yang kita buat, tapi kenapa kita buat. Ayah mereka pun kongsikan satu ajaran yang sangat penting. Nabi Muhammad pernah bersabda, semua amalan kita dikira oleh Allah berdasarkan niat kita. Maksudnya, nilai setiap perbuatan kita tu bergantung pada apa yang ada dalam hati kita masa kita buat kerja tu. Jadi, kesimpulannya sangat mudah kan? Niat Husin cuma nak upah dan pujian, jadi itulah sahaja yang didapat. Titik. Tapi niat Hasan pula lebih murni. Dia nak gembirakan Umi dan dia buat kerana Allah. Jadi dia bukan sahaja dapat upah RM5 tu, tapi dia dapat juga ganjaran yang jauh lebih besar dan berkekalan.
Dan inilah pengajaran paling utama dari kisah si kembar ni. Dalam hidup kita, yang paling penting bukanlah sekadar apa yang kita lakukan, tapi yang lebih mustahak lagi ialah niat di dalam hati kita. Jadi, soalan ni untuk kita semua renungkan. Lain kali, bila anda buat sesuatu kebaikan, tak kisahlah tolong kawan ke, sedekah ke, atau senyum pada seseorang. Cuba berhenti sekejap dan tanya diri sendiri, apa niat aku yang sebenar? Sebab jawapan tu mungkin boleh ubah segalanya.